kita dah berjumpa lah. Macam apa Papa Ai dengan Yuna Zainal, kita orang dah. Papa Ai. Tunjuk sikit Papa Ai macam mana? Ada suka. Juju Talks macam dah lama dah tak shoot dekat sini, so kita orang macam nak bermula ni ambil masa 15 minit jugalah. So by the time Juju post podcast ni, kita akan mula berpuasa 2 bulan je lagi kita puasa. So podcast hari ni related dengan majlis dengan raya lah, dengan raya festival. Okay. Yes. So tanpa masa je nak kenalkan Syam dan Aslam dari Good Fellas. Yes. Terima kasih Juju. Terima kasih Juju. Thank you. So thank you for being here. Sama juga. Thank you. Yes. Tak ada Juju, tak ada kita orang kat sini. Tiba kan. So Juju nak korang macam small introduction tentang Good Fellas and also yourself, macam mana bermulanya event company ni, and then dah 13 tahun ke? 12 tahun ni? 12 tahun lah. Alhamdulillah. Kurang. Okay, so Syam dululah. Okay. Syam dengan Aslam, korang adalah founder untuk Fellas. Kami ada partner lah, adik-beradik sebenarnya. Adik-beradik. Tak beritahu pun, tengok muka pun orang tahu sebenarnya. Cuba rahsiakan pun. Sebenarnya dah hati orang macam, alah aku tahu adik-beradik. Oh ya, selalu macam tu dapat feedback macam tu. Tak ada rahsiakan lah kalau dah nama. Tapi bila kita Aslam Amir, tak, sebelum kita orang kenalkan macam contoh lah macam kita orang tak cakap Amir tu pun lah. Macam kita orang cakap okay, ni Syam, Aslam. Tapi dalam biasa kadang-kadang jumpa diorang, bila kita orang cakap ni adik-beradik, baru dia patutlah muka sama. Ada macam tu lah. Tapi dulu tak sangat tau. Aslam macam orang tak perasan sangat. Dulu dia lain, tak pakai spek, kurus. Dulu tak pakai kurus, keding betul kan. Dia macam sekarang makin lama makin kesyam pula. kenapa tu? Makin makin dekat lah. Orang dah kata sama. Dulu orang tak kata sama. Orang macam bila kita beritahu makin kesyam. Benda yang pakai spek je, lawan-lawan lemak je. Tapi korang biasa umur 6. Jauh kan? Lebih kurang 6 macam tu lah. Okay. Nama. So macam mana saya boleh 23, dia tolak 6 lah. Okay, so Juju 21. Macam tu. Boleh. Macam mana? Sorry. Okay, so macam mana boleh tercetusnya idea nak buat event company ni? Event company kan? Event company lah kan. Event company ni, kalau kita cerita 13 tahun lepas, bermulanya kita buat expo. Kita memang selama 13 tahun kita buat expo kahwin je sebenarnya. So before that, macam beritahu kat Juju lah, saya memang kerja airline. Dan habis airline, saya sendiri apa saya boleh buat lah. Lepas tu ingat masa kat airline kan bila nak buat merchandise kan, kan kena jual-jual merchandise kan. Okay. So macam macam ada talent jual-jual benda ni. So dari situ dia dapat dari situ lah buat kan, jual booth semua sampailah sekarang. Pun kan kita dua ni memang tak ada apa orang kata background bukan event lah sebenarnya. Dua grafik. I pun grafik ke degree, and then sama juga Syam pun dia degree juga grafik juga lah. Tapi korang memang rapat dari kecil lah. Macam mana? Kita orang adik-beradik 7 campur 3 campur 1 11. Dia macam lah semula kan. Campur 3 campur 1 tu. Adik kita orang 7 orang kan. Syam kedua, yang ni kelima. So nak tanya soalan Juju tadi, rapat ke tak kan? Kita rapat lah semua. Dan semua memang rapat lah. Baik ramai kan, jadi close lah. Tapi dalam ramai korang yang macam semua lebih kurang ke arah buat bisnes macam ni. Betul. Masa start dia pasal bisnes ni, macam kita macam I panggil Bangah lah. Stage name dia pun sebenarnya Bangah lah. Sekarang kita nak panggil Bangah senang lah. Close family lah. Close family. Kalau macam kawan dalam industri pun dah panggil Bangah je lah. So macam Bangah dulu pun masa first dia macam tunjuk macam best lah buat event kan. Dia tunjuk kat I lah. Betul macam
macam best juga kan. Lepas tu orang cakap macam okay dah kalau buat event ni kan, event expo kahwin ni apa kan. First macam expo kahwin lah, tapi macam best juga kan, tengok orang apa, tengok model-model apa semua masa tu kan, cuci mata normal lah. Yang best dia kalau banyak-banyak tu kita kena cerita. Tipu kalau tak ada. Kalau kita tengok kata rasa macam event ni walaupun macam tak ada kena-mengena, tak ada background kan, macam buat grafik lah, lepas tu kerja pun dulu retail, macam kedai baju Zara pun pernah, Padini pun pernah. So macam apa kena-mengena dengan aku nak buat event susah nak macam nak suka kepada expo kan. Lepas tu okey lah, macam bila startnya kita orang start dengan rumah dulu lah. Dia start daripada rumah punya company. Then I macam masa tu memang tak pandai lah nak buat apa benda pun kan. Just macam tiba-tiba jadi ke admin kan. Tak ada admin dia yang kena tarik. Dia cakap dia bila dia interview dengan saya, dia cakap dia ada graphic design. So bagi saya main-main PC jadi admin lah. Tak kena mengenai langsung sebenarnya. Admin dengan lebih kurang kan. Yalah sebab pakai komputer kan. Tapi tak apa. Tapi I menggunakan lah kan I menggunakan creativity designer tu, jadikan kira macam ada lah untuk buku tu jadi design ada punya. Dia ada reason lah. First kita letakkan admin dulu. Yes, lepas tu I follow dia, pergi walk in lah, tengok macam mana dia buat sale kan. Sekali power pula dia mengayat-ngayat vendor ni. Faham. Dengar dulu dia cakap kan. Cuk, yang tu tahun bila tu? 2012 lah. 2012, which is kira yang ni memang masa mula-mula nak start awal. I macam nak tahu juga. Tapi macam I first nak kena buat sale kan. Tapi tak apalah, belajar dulu. Macam abang kau buat boleh ni kan. Aku macam aduh. Tapi tak apa, kita ni dah pernah juga retail kan. Macam kerja Zara kan, cakap kan. Kita dah jumpa orang, dah bercakap dengan orang. So bila cuba menggunakan benda tu, kita macam dengar pula dengan daripada abang sendiri macam bercakap, cara dia bercakap tak ada soft okay. Tapi power lah. Power memang power lah. Power sebab tu orang yang dia lahirkan ni power kan. Ada puji merah jadi claim bonus so bila sebab tu bila sekarang ni macam dah tersuka. Lepas tu macam ibarat macam orang cakap apa pun macam kita orang try daripada yang susah jugalah. And then macam dia Fofa dia cakap jangan pergi macam designer ke apa ni, sebab benda yang susah kau nak deal dengan orang ni lain. Tapi pernah ada satu tahap tu macam sebab dah yakin, dah pernah bercakap dengan orang dah masuk sale kan, dah pecah telur, macam cakap masa tu ingat lagi cakap kat Abang lah kan, nak try Jovian lah. Kau betul kan. Tapi try je lah. Masa tu Jovian tengah naik lah. Yakin lah, tak apa, langgar kan. Lepas tu English dengan tunggang langgang kat situ. Tapi dia okey lah, macam dah start kat situ, cuba yakinkan diri jumpa big brand. So bila dah jumpa tu, lama-lama dah dengan orang yang macam mana pun kan, orang cakap kau okey ke borak dengan macam ni kan. Orang cakap boleh lah, insyaAllah apa kan. Benda-benda macam tu. Sebab yalah kita belajar. Kalau kita tak ambil apa yang orang ajar tu, dia macam sama je lah, itu je lah level dia. Betul. Tahu-tahu dah 13 tahun kan. Tahu-tahu 13 tahun dah kan. Sama. So dah bila Pernah jangka tak korang akan reach to this level? Ke masa buat tu memang korang nak tak nak, korang kata mesti kena macam ni ke? Ataupun macam kan setengah orang dia start macam okay tengoklah boleh pergi ke tak. Tapi you all masa baru start tu macam korang dah set by hook or crook korang kena sukses. Kita orang set lah, set untuk sukses lah. So dalam perkataan sukses tu pun dalam 13 tahun tu dia adalah naik turun sekarang. It's not easy. Macam tu lah. And until now kita orang baru je so ni Ragam Raya Fresh ni kita our first expo raya lah. Itu pun setelah lama, sebab bila kita terlalu lama dalam industri, kita plan nak buat event baru tu memang dah banyak kali lah, of course lah kan, dah lama-lama buat expo kahwin kan, dah bincang dengan Aslam. So kita study the market untuk expo raya ni dah lama sebenarnya. Berapa lama? Boleh tak enter dalam 5 years macam tu. Lama. Even yang macam dulu-dulu yang expo raya famous dulu kan, macam boleh sebut kan mana, itu pun vendor kita orang dulu. So kita memang nampak the journey lah expo raya ni. Cuma kita masa tu masih lagi ni kan, belum lagi. Lepas tu bila dah nak tu tengok, kita orang buat research lah. Okay, tahun ni macam boleh predict tau. Ini makin ramai ni, kalau kita enter time ni, kita akan just
Nada event raya je lah kan. So contohlah kita macam nak masuk tu biar orang Dia kata biasa sikit. best dan macam viral juga. Mungkin dalam Orang dah analyse lama lah. mungkin ada 30 kita top 10 ke dalam Expo Raya ni. Cukup lah. Tak ada nak cakap nombor 1. Mungkin one day. Tapi sekarang ni for kita this year pun lebih 10 juga Expo Raya. This year? This year, Like 2025? betul. Oh, okay. Kalau Tapi kita masuk juga tahun ni, macam ya. bukan big volume lah yang dia macam semualah. Yang big pun ada 3-4. Yang lain ada lah. Even sebab kan shopping mall pun banyak. So banyak EO yang buat kat shopping mall juga. Dia tak consider big, tapi brand dia big juga. And the player-player yang masuk dia pun best-best juga. Macam itulah. So yang upcoming ni yang the biggest lah yang korang plan. Kita nak kickstart dengan medium lah. Faham. So that's why kita happy lah yang IOI Putrajaya, IOI Grand. Yes, terima kasih. Shout out to IOI. They believe in us and dia nak buat dengan kita lah. Dia collect dengan kita. And then dia punya skill untuk expo tu dalam convention tu boleh muat dalam 150 booth. Lebih 4 year 20. Besar. So banyak tu 150 consider untuk Expo Raya, kalau compare dengan lain kita medium lah. Contoh yang paling besar 50 besar. paling besar sekarang kan. Nama yang paling besar dia dah ke 700 booth. Ush. So kita kira medium lah kan. Medium lah macam tu lah. Okay, sebelum kita nak masuk ke Ragam Fest Ragam Raya Fest. Macam I macam interesting sebab korang adik-beradik buat sekali semua 13 years. Sebelum kita masuk ke sana, I nak tanya korang, sepanjang korang lah bekerjasama together, mesti ada banyak gaduh kan? Tak ada. Tak ada? Macam sampai sekarang tak ada langsung. Padahal baru dalam kereta. Padahal tak ada orang je. Tapi kita orang nanti profesional lah. Dia macam gaduh tu Bukan gaduh yang gaduh, tapi gaduh bisnes. Macam pendapat tak sama. apa Dia memang kalau dah adik-beradik buat bisnes, dia tak ada gaduh benda lain. Benda lain tu kecil je. Memang gaduh si bisnes dia. Paling teruk yang korang punya pendapat tak sama, lepas tu macam gaduh. Tak ada lagi lah. Tak ada. Satu. So far kita orang ada dia punya dia happy dia tu macam bila dah gaduh-gaduh ni dia akan ada satu benda yang paling okey. Dia macam tu. Kadang-kadang macam saya pun akan cuba untuk fikir balik idea Bangah ni mungkin betul-betul. Kadang-kadang Bangah pun macam fikir juga idea macam okey dia accept. So kita orang macam tu lah. Gaduh macam tu sebab kita kena, bila kita nak gaduh kan, dia bukan pasal aku nak menang, kau nak menang. Dia pasal kita nak the best solution. Contoh saya boleh tengah gaduh-gaduh dengan dia kan, kalau tiba-tiba point dia okey kan, saya terus macam tapi betul lah selamat. Faham tak? Sebab fokus dia tu, fokus dia solution, bukan fokus dia macam alamak dah salah nak ni, cari pasal lah kan. Aku nak menang kan. Tak bang. Sebab tengok korang punya karakter lain. Dia nampak introvert sikit. Dia nampak introvert. Dia nampak introvert. Dekat sini kot. Faham? So sampai introvert sebenarnya ke sama je? Dia sebenarnya kita orang ada dua-dua lah. Kalau kita orang rasa macam senang orang tu, dia lebih tak tahu hyper lah. Terlalu hyper lah gitu. So kita orang tengok juga orang macam tiba-tiba nak macam tu, orang panggil macam orang gila kan. Kau apa hal dia ni? Pun pernah kadang-kadang macam contoh macam I pernah macam orang tengah-tengah gambar, I pergi belakang orang tunjuk piece. Pun macam tu kadang-kadang tahu sewil datang dia macam tu kan. I punya podcast so far tak panggil siapa-siapa lagi yang macam event apa semua. Sebab I sendiri pun macam event, dari event dulu. So I rasa selalu orang tengok konsert, orang tengok artis, tapi orang jarang nak tahu yang behind the scene ni. Korang lah Itu yang best tu kan. Event apa sebelum ni? Jangan kita podcast guest pula dah tanya. Dia tak boleh ni. Tak boleh Boleh je. Okay, apa jujur lah. Tak payah. Okay, Expo Raya nak tanya, Nasir buat Expo Raya apa? Lah tak, ni first lah. Ini first kita. First saja. Ini Satu first je. baby kita. Bukan, meaning ni first Expo Raya kita lah. Belum ada profile lagi. Okay, wedding. Sebenarnya wedding. Sebelum ni Expo wedding lah. Expo Wedding dah Wedding kat mana selalunya? kita buat Shah Alam. Baju dulu wedding planner, boleh relate sikit. Kita orang Shah pernah Shah convention macam pernah Kan apa dia tadi? tak, kita orang macam pernah apa ni before MCO lah. Kita orang convention ni dah macam tempat kita orang lah. Macam dalam convention pernah, Mid Valley convention kat atas tu pun pernah. The Curve pernah, The Curve pun pernah, PWTC pernah, PWTC pun pernah. Lepas MCO tu Dewan Raja Muda. last Dewan Raja Muda. Yes. Sekejap Cuk, hari tu Kak
Kashfi ada event dekat korang handle ke Dewan event Raja tu? Muda. Yang dengan Kashfi Zulkifli. Biasa kalau dengan tu kita buat dengan dia lah. 2023 or 2022? Ya, betul. So you all handle? Betul. I was there masa tu. Sebab tu lah. Sebab kan masa tu ada Kashfi punya big poster kat depan tu. Kat mana event tu masa tu? Dewan Raja Muda. Betul. Okey, jujur pergi. Yes, ada. Shout out to Kashfi kan. Kashfi banyak buat dengan kita lah kan. Memang one of our close friend incredible lah. person. He's very sangat humble. And magical. Betul. Dia kalau bercakap dengan dia kan macam boleh terlopong juga dengar cakap Energy dia kan. Energy dia. Sebab tu saya selalu jumpa dia. Sebab energy saya bila tak ada, jumpa Kashfi. Jumpa dia top up. Top up. Kashfi you kena charge dia orang. Yes. Ni lama Kan? tak jumpa dia ni. Dia kan dia tengah busy kan dengan betul. Bachelor of Malaysia kot sekarang kalau tak salah. Betul lah. Sampai tak teringat lah apa fashion show yang dia tengah buat kan. Kan dia terus Orang pun sama-sama busy kan. betul. So I rasa kita jumpa kat sana kot kan? I rasa Betul. Mungkin itulah dia. Kan. sebab masa tu kejap masa tu I dah resign. Tapi sebelum tu I wedding planner. Okay. So bila I wedding planner, Okay. I yang handle booth untuk Marriott Putrajaya. Okay. I dengan hotel Hotel Marriott Putrajaya dulu. Okay. Kenapa dah tak? Busy, tak ada live. Korang pun tahu. Okay, jom kita cakap pasal event. Event organizer semua. Macam mana korang punya time management? Sangat busy kan. Dia nampak je macam kita macam okay, tapi behind the scene sebab cakap pasal orang nampak benda tu macam ni kan. Dia satu lagi lah macam bila kita jadi EO wedding expo ke apa kan, diorang pun adalah macam EO ni kan. Diorang pun rasa macam macam senang je buat benda ni kan. EO tu apa? Orang luar organizer lah. Event organizer. So diorang macam nak buat juga ni. Come on, kita follow the Gen lah. Shout out to Gen Z. Tak tahu, mungkin ada orang kat luar tengah podcast ni macam berminat nak buat event. Betul. Kita orang sebenarnya sangat happy kalau orang tu betul-betul buat tau. Kita orang macam nak cakap kalau ada EO event organizer baru, dia macam akan bersaing secara sihat tau. Dan kita orang pun tahu nampak kat mana kita nak kena belajar lagi. Ni kalau macam contohlah berdua je bersaing dekat mana kan, atau dia seorang je event organizer yang buat benda tu susah. Kena ada competition kan. Nanti outdated, bosan. Dia macam alah kita rasa kita, tapi sebenarnya banyak benda baru lah. Even kita pun walaupun dah ada lagi yang lama daripada kita kan, tapi kita banyak juga belajar daripada generasi baru tau. Macam tak terfikir juga dia punya kecilan buat event tu macam cool gila. Kita 20-an kan. Yes. Kita 18 keep track lah. Alamak. 18. Sorry potong. Betul. Tapi kan okay, I nak tanya you, apa yang paling challenging sepanjang korang menjadi event organizer? Yang paling challenging kan? Paling challenging daripada segi any macam dia boleh experience. cakap ke macam financial ke apa? Mungkin sebab macam saya cakap, mungkin ada orang kat luar sana yang macam we never know, yang teringin nak jadi event organizer ke apa semua. Tapi apa yang paling penting lah kan, apa nak buat macam benda ni. tips dia macam apa yang dia kena prepare, mentally prepared, yang these possibilities can happen. Event dia memang yalah financial and all lah, apa experience apa semua tu termasuk sekali. Cuma sebab event ni dia banyak orang yang macam tak jadi buat, sebab bila dia tengok orang buat kan, dia tengok macam macam mungkin boleh buat. Sebab dia tengok 3 hari tu tau. Sebenarnya 3 hari yang event tu maksudnya EO dah tak kerja sangat. EO kerja 6 bulan sebelum tu. Dia tak tengok yang dalaman dia tu, belakang behind the scene tu. So dia macam tengok yang apa yang kita dah portray tu macam best dia buat kan. So bila dia buat tak jadi ataupun apa kena viral lah apa event ni apa, event ni tak ada orang lah apa, kesian lah kan. Sebab benda tu memang banyak lah, you kena fokus on location, marketing, editing lah semua. Dan juga banyak macam cakap tadi lah, financial tu memang kena jaga-jaga. Sebenarnya jantung dia adalah sales lah.
senang cerita sales lah. Sebab kita nak buat event ni, apa-apa pun kita nak sewakan booth korang. Situ je. Lepas tu korang kena betul-betul dorang ni kena betul-betul kira harga. Jangan kira harga dekat situ je. Dia kena tahu marketing apa semua tu, berapa. Itu yang selalu dorang tersilap. Dorang rasa nantilah ada sponsor ke apa-apa. Dorang dah fikir ke sana dah. Tapi tak ada. Tapi tak ada. Kita jangan kira terus ada sponsor ke apa. Kepada booth tu, lepas tu booth tu dia punya kiraan total booth. Tapi bila long way tu vendor cakap lah bagilah murah sikit. Tak tahu lagi kan tak murah. Okey, contoh dia bagilah diskon 300 tapi kali 100 booth dah berapa. Macam tu yang benda-benda hidden yang kecil hidden dia nampak 300 tapi untuk 300 booth. Tapi sebenarnya banyak. So bila time event tak dapat deliver sangat, ada benda yang dia tak dapat bayar, benda-benda macam tu lah. So benda ni memang best buat, tapi semua kena disiplin dia lah. penat otak tau. Disiplin dan penat otak, penat badan penat otak tu lagi banyak sebenarnya kalau buat event penat ni. otak lebih penat daripada penat. Betul. Penat segala-galanya. Tapi bila dah siap tu, dia punya kepuasan tu itu yang enjoy lah. Hati tahulah kan. Betul. So sebab tu korang rasa macam itu yang buat korang keep going. Dia satisfaction sangat lah kan. Dia ada alhamdulillah. Tapi satisfaction bila buat satu event yang best. Lepas tu tengok vendor pun happy apa. Kita sendiri buat event tu best, tu satu benda lah. Kita boleh cakap ni aku buat ni bestnya, alhamdulillah jadi macam tu lah kan. Rasa macam ada competition tak dengan new event company ke apa sekarang? Mesti ada. Banyak akan ada. Mesti ada lah kan. Kalau kita yang baru, kita yang bring competition orang lah sebenarnya. Kita baru kan. Macam kalau 13 years you rasa baru ke lama? Okay, macam kami treat yes untuk explain kita 30 years. Tapi untuk kita enter industri lain ni, kita masuk Expo Raya ni, kita orang kena treat diri kita orang macam barulah. Sebab kita jumpa orang pun orang tak kenal kita kan. Kita nak cerita pun kita dah boleh tunjuk dekat Expo ke apa, macam orang tunjuk dekat Expo je experience tu. Unless bila first event kita ni, first profile kita ni, insyaAllah ada orang kenal lah kan. Selalunya event orang akan komplain dari segi arrangement tempat, macam nak access ke tu display susah, parking, benda-benda tu semua. So macam you all rasa you all dah organize well ke untuk semua tu? Okay, bagus. Jujur soalan tu bagus sangat. Sebab dia kena tengok bukan je pasal tu, marketing lagi, apa venue itself dah berapa kan, dengan marketing, dengan apa kontraktor lagi kan, semua benda tu lah. Tapi dia punya apa outcome dia dengan event macam tu, contoh dia bayar 4,000, ada yang boleh dapat sampai 100,000. So masa tu rasa mahal tak booth tu so benda tu sangat subjektif lah. Kalau you rasa you bayar 4,000, you sendiri sebagai vendor pun kena betul-betul marketing jugalah. Bukan apa macam kita masuk style of fest dan kita tunggulah kita punya ni kan. Jangan 100% sebab depends on memang dah jalan kerja diorang. Tapi if you nak target 100,000, apa you kena buat? So banyak benda lah. Sebelum pun dah kena campaign, tengah event pun kena campaign. Dia sebenarnya kena dua-dua tu side punya. Dia kena vendor pun kena bercampaign, kita pun kena bercampaign. Dia jangan macam harapkan EO je, event organizer ni. So dia macam kalau dua-dua buat, kita jangan ada rasa macam nanti diorang datang, aku punya ni datang, dia pergi beli yang sana. Jangan fikir macam tu. Sebab yang lain pun buat benda yang sama. Macam big brand pun aku buat benda yang sama. Diorang pun tak cakap apa pun. Dia punya crowd tu datang ke booth yang lain ni kan. So maksudnya bila kita sama-sama dapat sukseskan event tu, sebenarnya lagi better lah kan. And apa for the record, apa yang kita nampak, belum ada lagi Expo Raya yang betul-betul mahal lah. Semua macam harga memang harga zaman sekarang lah. Tak ada yang kita macam dengar macam biar betul dia letak contoh satu booth tiba-tiba 10,000. Tak lah mahal lah. Tapi kalau pun ada macam tu, dia tengok pula dia Expo Raya nombor 1. Of course dia letak harga macam tu, macam tu lah. Tapi mungkin ada 20 nama je kat situ, contoh. Tapi dia letak macam tu, tapi akan datang ramai pun mungkin. Kita tu lah subjektif. Dia macam apa marketing dia, macam vendor-vendor ni dia kena tahulah benda tu. Cuma okay, kalau dari side vendor juga, kalau dia rasa tu mahal pun kita boleh faham juga. Kadang-kadang dia punya margin macam mana semua kan. So itu yang kita kalau boleh dapat support daripada government ke kan, apa 50% support kita punya event ke, ini sponsor kan lah kan. Tapi kalau nak buat sendiri macam semua benda kita
harga dia tu okey. Okay, jom kita fokus you all punya ragam raya. Ragam raya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita bawa masuk Okay. tajuk pertama kita. Okay, masuk part 2. Part Okay. 2 Alright, so event ni nanti dekat IOI City Yes, Resort Putrajaya Betul. dalam mall. Dalam mall. Dalam mall ada mall itself convention lah ke atas sana. Date-nya Dia kita start dengan shout out untuk vendor dulu. okey. Lepas tu kita masuk yang menarik artisnya kau. Okey. So untuk siapa yang nak join jadi vendor nanti? Okay, first nak terima kasih juga dekat vendor-vendor yang dah support kita orang ni lah, and kita thanks a lot untuk sebab support dan trust dengan kita punya event ni lah. Walaupun kita walaupun first time, and mungkin daripada segi apa yang kita cuba sampaikan tu, bawakan look dia macam mana, konsep dia macam mana, and don't trust. Even big names dengan yang lain-lain ni pun memang diorang dah masuk, padahal kita orang baru buka lah. Dia tak cakap lama, tapi tak baru jugalah, dalam 3 minggu macam tu baru buka. So vendor-vendor yang macam ni, terima kasih banyak untuk support. Even Tapi kita masih lagi ada. masih ada lagi. Ada kita perlukan 100. Betul. Yes, 150. So berapa slot lagi yang masih available buat masa sekarang? Kita orang sekarang dah 20% dah masuk. So perlukan lagi lah. So dalam 80% ni, tapi sebab bila dah ada big brand pun dah start join, and then kita pun dah start jumpa yang macam mana yang kita nak campaignkan, macam mana semua ni kan. So kita dah dalam fasa kedua lah, orang kata gear kedua gear kedua ni. So insyaAllah lah dah start macam makin ramai juga dah tanya pasal event kita, and then kita orang pun memang nak calling for vendor jugalah untuk masuk ke event kita. Sebab sekarang tak panas lagi, orang tak rasa lagi puasa lagi dulu. Diorang macam apa aku nak kena awal-awal ni. Tapi brand raya banyak dah start campaign. Diorang dah photoshoot lah. Vendor-vendor lain. Cuma vendor-vendor. Betul. So sekarang ni macam sekarang kita memang sangat perlukan vendor-vendor juga untuk support kita yang 80% ni. Join lah kita orang. Kita orang bagi harga promotion price. So kita orang start daripada harga daripada 1,799 sampailah ke 4,000 lah untuk single lah. Single 10 kali 10. So harga yang sangat okey lah. Selama 3 hari. Selama 3 hari. Kita start dari 13 hingga 15 Mac. Pukul 10 minggu ketiga puasa Ramadan. Lepas tu kita tadi sampai ke 13 hingga 15 kan Mac. And then kita buka pukul 10 pagi hingga 1 pagi. 1 pagi ni pun 1 pagi. Yes, ini pun biasa IOI tu sendiri nak kerjasama dengan kita. Sebab biasa dia buat 10 malam. operation hour 10 malam, tapi dia bagi kita sampai 1 pagi. Terima kasih juga lagi sekali ke IOI Grand kerana nak bekerjasama dengan kita orang. Dia ikut tarik waktu Maharaja Karaoke tu. So dia cakap yang kat atas tu. Kalau Maharaja Karaoke tu tutup ke 5 kita orang boleh tutup. Dekat dengan situ lah. Ni dekat New Wing tu lah. East Wing tingkat 3. Tingkat 3. Yes, tingkat 3. Okay. So untuk karaoke tu kan orang married dulu. Apa tu? Alright, ni untuk vendor estimated orang yang akan datang. Okay. Maksudnya how big is gonna be, how the crowd. Kita predict kita predict berdasarkan kita punya advertisement lah kan. Kita nampak macam boleh ke 300,000. Banyak. 300,000 orang. Tapi sebenarnya 100,000 pun dah banyak. Betul. Cuma sebab kita sebenarnya sebab kita tengok juga macam yelah event raya minggu ketiga. Lepas tu memang semua orang nak. Kita boleh lebih daripada situ. Tapi untuk first ni, sebab kita pun tak ada statistik, tak boleh analyse apa-apa lagi kan. Kita based on IOI sendiri punya footfall dengan kita punya marketing, kita percentagekan dia dapat dah 300,000. InsyaAllah. Sebab dia mall juga Putrajaya. Sayang tu kalau kita tak bukannya macam tempat macam Sogo sekarang dah macam kurang sikit macam crowd dia. IO Mall memang orang shopping. I mean I kerja kat Marriott dulu. Memang ramai. Dan plus point untuk prospek yang tengok dan berminat juga.
IUI City Mall sendiri akan bekerjasama dengan kita. Kalau jujur pernah tengok masuk IUI tu akan nampak poster standee kat escalator apa semua tu dia akan provide untuk kita selama sebulan. Memang dia akan support lah untuk event kita nanti. LED apa-apa semua lah. Semua kat edit. It's a very good opportunity lah untuk vendor kat luar sana. Kita orang memang dari dulu sebenarnya berharap dapat kerjasama dengan IUI sekali. Dapat kali ni lah. Dia macam wow, very easy lah. Event boleh market hari biasa pun ramai. Betul. Itu yang aku rasa best ni kalau buat sini. Kat sana balik kerja penuh tak kisah weekend ke weekdays ke apa semua. Weekend tu lagi double lah. Double lah kan. Betul. So 13 ke 15 macam mana vendor nak book slot? Okay, book slot macam mana nak cakap nombor boleh nanti I akan masukkan. I akan masukkan nanti. So far kita orang akan memang letak nombor I lah. I mean contact Aslam. Contact Aslam lah. Nak bagi tahu nombor apa yang nanti I akan masukkan. Okay, nombor saya 014-2599-159. Aslam introvert. Aslam introvert. I boleh masukkan you punya IG or anything ke, ataupun you prefer me to just put your name and your contact number? Boleh letak IG juga ke apa juga. So Aslam is the only admin lah. Dia ada in charge lah. Kita ada sales charge lah. Ada sales charge lah. Tapi you akan pass around. Betul, yes. Okay, so basically the vendor akan contact you, and then you akan discuss with them. Ya betul. Siapa lepas tu I akan tanyalah dorang apa dorang nak daripada mana dulu. I kena ni lah apa, tengok dorang daripada brand apa, and then barulah call lah. Laju betul tak keluar lagi kan? Kalau keluar lagi dahsyat kan? So ada abang introvert. Tidak apa-apa, minum take 5 minit. Betul lah. So call lah. So nombor di bawah Afudi Aslam. Okay, selain daripada tu, apa yang macam kau rasa yang akan attract more crowd antara big name yang dah confirm akan join di Seragam Fest? Okay, faham? Pun Aslam kena jawab juga. Aslam kan admin. Okay. Aslam kan admin. Tapi sikit lah. Yang bekerja sama dengan kita so far, big brand yang ada, kita ada Minas Creation. Lepas tu kita ada Jasmina Malaysia. Kita ada Surah Konsep. Surah Konsep ni dia baju lelaki lah, tapi quite famous lah. Surah Konsep ni sendiri dia ada dua, Surah Konsep dan Deep Faith. Ni Abang Amar kita yang support kita. Thank you Abang Amar. Dia akan buat juga, kita punya perancangan untuk buat Let's Lailatul Qadar macam tu lah. Bila dah habis event satu pagi tu kan, kita tengah plan kat surau bawah IUI tu, dia macam dia boleh muat solat Jumaat tau. So mungkin dah habis tu kita akan sambung buat kat situ lah. Baik Surah Konsep dan juga Seragam Raya lah. Itu yang kita akan buat lah. Dan apa lagi yang kita ada? Kalau dari segi artis atau influencer, artis influencer kita baru-baru ni pun baru dijangkakan dijangkakan dulu, tapi buat masa ni yang kita dah berjumpa lah. Macam apa, Papa Ai dengan Yuna Zainal, kita orang dah tunjuk sikit Papa Ai macam mana. Ada suka duduk abang sorry baik tengok Okay, so kita orang dah cuba discusskan tu, sebab ada yang di antara influencer yang kita letak ni memang ada punya connection lah. Macam apa, seorang Ain kan, lepas tu ada seorang Ain yang selalu macam Nona apa semua. Apa Chinese kelakar dia. Betul dia. Kita orang pun pecah perut juga. Editing dia pun rajin effort lah. Sis suka dia punya effort. Seorang Ain. InsyaAllah. Okay, so benda-benda tu lah yang kita memang tengah masukkan untuk berkempen sekali sampai ke lah. Dan dengan cerita pun Papa Ai dengan Yuna Zainal sendiri pun nak masuk booth juga, menjual kat situ. Sri Kardi lah nama dia, Sri Kardi by Yuna Zainal, dan dia punya adalah family juga masuk kat situ juga. So by the way, macam kita pun 2-3 booth juga 2-3 booth family je. Family sahaja. Thank you support kita orang. Best tau, sebab family semua sambil berniaga sama-sama. Sebab even Papa Ai dengan Yuna Zainal pernah kerjasama dengan kita sebelum ni. Kita tahulah dah kenal.
Betul. Terus vibe kan. Betul, terus senang lah nak bersama kan. Betul. Yuna tu dulu I rasa tak kenal lah. I pernah shoot dengan dia dulu. Kenal aku. 2009. Tak kenal. Tapi Sebab zaman-zaman dia dulu shoot kat Melaka dulu, kalau dia ingat. Dia model. betul. So pernah sekali dengan dia lah. Shoot ramai-ramai dengan zaman-zaman dulu 2009. Okay. Kita orang suka macam outing fotografer dengan makeup artist. Kira macam 2009 macam 2009 dulu dengan Yuna lah. Lupa juga. Macam tu saya zaman Cuba teka. model kanak-kanak. Kat Melaka. Kat Melaka 2009 So Yuna, yang ni yang confirm lah, Yuna dengan InsyaAllah Papai. confirm. Lepas tu kita adalah Seorang lain lagi. Lepas tu Tapi kita dengan even dengan dia orang pun, dia bukan macam simply macam dia akan buat konten-konten biasa macam tu. dia macam special for raya macam tu lah. Special tu lah apa episod untuk kita orang lah. special content lah. Macam ada satu okay. campaign juga untuk dia. Maksudnya dia orang adalah content creator untuk event tu juga. Yes. Tapi kita ada lain-lain lagi yang juga. Tapi for now kita beritahu tu lah. Itu yang kita ada Surprise. Yes. InsyaAllah siapa yang vendor-vendor nak tahu tu calling lah. Jadi kan, Siapa nak tahu follow rapat. Korang ada any Social account media sosial untuk dia orang ni semua. Okay, boleh follow kita goodfellas.asia kat Instagram. Kalau TikTok pun sama juga. So kita punya itulah. Senang sikit dia orang nak contact nanti. LLAS. Tapi kalau tag Ragam Raya pun jumpa jugalah. Ragam Raya Ragam Raya Fest. Lagi apa lagi info yang best yang korang boleh share pasal Ragam Raya ni? Performance Yes. Performance yang akan ada. Kita baru-baru ni, bukan baru-baru sangat lah, baru semalam lah. Kita orang baru jumpa dengan tim bunga lah, Ismi. Lepas tu kita orang pun macam tengah diorang ada idea untuk berkempen tu juga. Tapi apa idea tu, stay tuned. Mana boleh bocor bocor aku. Tapi itulah dalam circle dia yang akan ada bunga, ada Luqman Podolski, Luqman Fadil Nakal, yes. Dan a few lah, a few yang kita orang tengah niat target betul-betul nak confirmkan siapa dan apa yang kita akan buat. Mungkin juga akan ada Rafish, tapi tu tengah dalam ni lah. Sebab event tu 3 bulan lagi 3 bulan. Betul. Tapi perancangan event macam tu tak. Sekarang event is event itu panggil kan. So tak boleh confirm lah. Kita just fikir itulah planning dia. Betul. Sebab nanti by the time Jujur dah post ni, mungkin dah ada kan? macam betul. yang dah confirm ke apa semua kan. Okay, so lagi apa lagi yang menariknya? Kita nak tarik bengkel. Kita orang ada cubalah nak buat kekuatan lebih kepada orang yang crowd lah. Untuk crowd datang, apa yang tertariknya diorang kena datang ni sebenarnya kan. Bukan setakat pasal FOMO kan. Ayat dia sekarang FOMO kan. So kita nak cuba nak naikkan untuk brand-brand ni dapat sales lah. So macam kita ambil Putrajaya satu hal, dia punya tempat radius dia ni, dan medium to high end satu, government servant lagi. Lepas tu macam mana nak tarik diorang punya ni kan, crowd untuk membeli kat situ. Kita tak ada macam tunjuk vendor apa je yang dia happy pasal selebriti ke apa, bukan. Kita lebihkan kepada macam apa diskaun dia, kena tunjuk lah dekat kita akan wawarkan lah orang membeli. Sebab tu kita ada planning yang macam daripada golongan budak sekali sampai ke orang tua. So semua usia lah. Memang adalah cuba hadiah-hadiah tu masih tengah perancangan lah. Tengah perancangan. Kalau ada yang nak sponsor kan. So, kalau siapa-siapa nak sponsor. Contoh macam kita sekarang tengah deal dengan satu jenama kereta. So mungkin kalau dia sponsor, siapa menang dapat kereta. Macam tu lah. Itu yang kita boleh disclose lah. Kalau lain-lain sebab belum confirm. Itu antara planning dia lah. Nak menarik orang datang dan membeli juga. So end of the day kita nak vendor pun happy. I mean untuk vendor kita, macam kalau podcast sebenarnya kita tak boleh nak discuss everything. So kalau korang berminat, contact Aslam directly, then korang berbincang lah semua tu. Tapi untuk macam pada I, location dia dah memang power dah. Location, and then what else, macam you all nak bagi Mina semua tu, Papa Ai, seorang Ain, apa semua tu. So the brand-brand juga yang nak masuk macam contohlah siapa brand yang boleh masuk dalam Ragam Raya ni, sebenarnya apa-apa yang korang related
sampai ke baju kucing pun boleh, yang sebab pernah nampak memang baju kucing pun terjual laris sebab dia buat baju Melayu, Baju Melayu kan, kurung kucing comel kan. Diorang pun dapat support. Memang orang crowd pun membeli juga. So kalau korang rasa macam tak tahulah macam jenama yang jual-jual air apa pun nak join pun boleh. Kita macam jaga perfume semua ada. Sorry, kita macam jaga kuota juga sebenarnya, sebab kita tak nak macam masuk expo raya terlebih apa, kita nak macam variety lah, semua benda ada lah. Okay, so kita bagi list baju raya of course, tudung and handbag semua should be sudah ada dah, dah ada juga. Okay, tadi cakap baju kucing ke perfume, kasut kuih raya of course, raya penting, kuih raya, ketupat rendang. Nak siapa lagu raya lagu raya kita dah nak ke lagu ni, dah dia betul mana. So itu antara list lah. Betul. Tapi korang ada kuota, maksudnya kalau dah terlalu ramai tu kita tak nak macam masuk-masuk baju je banyak macam. So maksudnya kalau terlalu ramai baju, korang akan stop lah bagi laluan pada yang lain. Betul. Tapi dia tak adalah sampai macam baju banyak ni je lah. Kita biar macam still banyak choice tapi benda lain pun banyak. Soalan, ada early bird tak? Ada. Sekarang early bird dia. Tapi kita bagi berapa? nama dia promotional price. Untuk terhad, dia mesti ada terhad ada sampai hujung Disember. So start 2026 dah harga lagi normal lah. minggu je. Okay, jujur akan post podcast ni on the Jumaat depan. So by the time podcast ni tayangkan di YouTube, maksudnya korang ada 3 minggu je. 3 minggu je untuk yang early bird tu lah, promotion tu. Ref sekarang. So siapa? Betul. Kau saya. Apa ni Aslam? Apa ni Aslam? Aslam introvert. Assalamualaikum. Kita balik tapi boleh. Tak apa. Korang ni sebenarnya kat luar gila ni. Dah terpaksa kontrol ni sebenarnya rasanya. Tak lah. Okay, nak tanya, ada tak macam selalunya kalau raya festival yang macam 3 hari macam ni, dia ada fashion show kau semua tu, ada? InsyaAllah boleh buat. Dia macam kita orang pun ada nak juga apa stage tu, activation dia lah. Tengah dalam perancangan apa dia. Kalau macam tak ada apa sangat pun kena ada tambahan dia lah. Sebab mesti mesti ada antara vendor-vendor tu sambil-sambil menjual tu, sambil-sambil macam dia nak tunjuk dia punya baju itself. So selected lah, sediakan runway. Kita memang akan ada stage. Just wondering lah semua. So mungkin another attraction juga. Admin catat sekarang. Admin. Kalau berjaya, commission kat saya 20%. 20%. Tahulah saya admin. Okay, apa lagi yang korang nak share? Okay, kita nak masukkan tadi yang apa untuk brand Minas. Minas sendiri dia ada kerjasama dengan kita. Dia akan bawa juga dia punya artis-artis. So insyaAllah dia mungkin akan buat intim, dia akan buat di Helmis juga. Cuma benda tu belum confirm lah, sebab for now pun tak tahu planasi tu apa yang dia akan bawa kan. Tapi untuk Jumaat, hari Jumaat yang penuh berkat tu, banyak stage punya aktiviti tu by Minas lah. Boleh buat macam tu lah. Thank you Minas lagi sekali. Itulah. So itulah antara benda yang ini baru yang sekarang lah. Banyak mungkin along the way tu akan ada penambahan-penambahan lain. Pengisian jiwa. Lepas tu habis expo, boleh turun bawah ada Laylatul Qadar kan. Lepas tu ada performance semua. Mungkin akan ada fashion show. Cuma tak boleh main bunga api ke dalam tu. Kita makin rancak borak makin kuat. Tapi dia tak dengar kan. So itulah antaranya, insyaAllah. Okay, semoga dipermudahkan. Thank you. It's gonna be very big. And then dari segi fotografer ke apa semua tu, you all dah ada? Contoh lah videographer kita dah ada semua. I mean jujur tanya tu, mungkin lah kalau korang nak mencari, kita boleh shout out terus. Boleh jugalah kan. Kalau cuba nak menghantar apa orang panggil dia punya resume. Nak try nak tengok apa fotografer ke videographer sekalipun kan, boleh hantar. So kita orang even designer pun nak try, nak tengok, kita orang boleh tengok lah, cuba look apa yang kalau kita ada benda penambahan waktu event, kita nak ada fotografer yang live waktu tu. Sebab zaman sekarang ramai juga yang bergambar raya.
Kan bergambar raya. So dia buat studio ke apa semua. Apa nak cakap alang-alang ni kan, dia macam contoh lah ada event-event hall yang for next ke kan, tiba-tiba rasa nak cuba kerjasama dengan kita orang, boleh cuba try propose kita orang lah. Kita orang cuba akan tengok macam mana, apa dekat mana, tak kisah sampai ke Brunei sekali pun tak apa. Kita orang nak tengok apa dia kan, kita boleh buat dengan benda tu. So alang-alang Velas ni korang handle event apa korang punya call sekarang? Apa kita punya fokus Ya. Okay, so Velas ni bila macam saya beritahu tadi kan, bila kita keluar daripada Wedding Expo tu, kita nak buat banyak benda. Maksudnya macam before ni kita buat satu kan. So bila kita dah berani untuk keluar, kita punya start ni, kita berprofil adalah kita punya raya lah. So bila dengan profil raya tu yang kita akan nak buat entertainment, nak buat sport, dan kita mungkin dapat juga buat tour pergi selatan ke utara, pantai timur, benda-benda macam tu lah. Andai kata diorang tertengok ke kan, ternampak event organizer ni macam ada something yang diorang nak cuba tahu apa kita kan, boleh lah kita orang. Tu satu event venue tak kisah, event siapa pun, company-company mana pun nak cuba masukkan kita untuk jadi event organizer diorang. Contoh nak buat apa, annual dinner ke pun tak apa, kita orang besar sebenarnya skill kita orang ni. Bukan setakat jadi organizer je. Kita orang boleh organize dia punya event macam tu. Okay. Cuma macam dulu cakap ke mana, naik ke mana kan, memang ada cita-cita di situ. Kita lebih kepada kita solidkan brand Solid tu, step by step. InsyaAllah mana tahu one day ada rezeki ke sana kan. Faham. Itulah. Okay. Itu kita punya visi. Visi jauh lah. Ya, haruslah. Takkan nak macam kat sini je. Kena ni semua. Cuti kat sana. Nak juga buat event dekat Rusia ke. Event dekat Rusia. Betul ni jauh. Kita dah faham lah. Tak Syam, kita dah faham lah. Masa dia cakap dia buat event cuci mata, kita dah faham lah. Itu dulu. Tapi ni Russia tu baru sebut. International. Banyak makan. Okay, thank you once again for being here with me today. Yes. Sebelum kita end the podcast, jujur nak you all shout out lagi sekali pada vendor. Boleh. Siapa yang berminat untuk join Ragam Fest. Okay. So kepada semua vendor-vendor yang kena mengena pasar raya atau kurang kena mengena sikit pun tapi dia boleh menjual, bolehlah join kita orang dekat IOI Grand Hall dalam IOI Putrajaya. Pada 13 hingga 15 minggu ketiga minggu ketiga puasa, pukul 11 pagi sampai pukul 1 pagi. So kita orang nak you guys boleh call lah saya. Nama saya Aslam. Nombor telefon kat bawah ni 014 kat bawah kan, 014-2599-159. So jom vendor kita buat ramai. Yes, kita buat ramai, jemput. Kita orang tak kisahlah big brand ke apa ke, kita welcome you guys. Memang kita orang perlukan you guys support kita orang. Bukan untuk 1.0 je, kita nak ke point-point yang seterusnya. InsyaAllah kita boleh bawa korang ke mana-mana. Ke Russia? Russia. Kita tahu ke mana pun boleh. So kita jangkakan 300,000. InsyaAllah kita jangkakan 300,000. Okay. Hujan pun dah makin lebat. Jadi suara kita tak jadi nak pergi keluar mandi ni. Betul lah. Tak boleh. Apa saya jumpa? Kalau secret. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Kita dah mandi hujan ni. Yes. Thank you so much. Kita thank you juga kepada Jujur sudi jemput kami. Yes. Kan. Studio podcast ni akan tabir ni. InsyaAllah. Dan thank you juga KL Podcast. Ya betul. Thank you. Thank you. Orang memang suka bagi thank you sama orang. Bagus. Okay, terima kasih semua. Alright. Bye. Bye. Thank you.